Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengulang kajikan bab-bab yang Yusuf belajar dalam sains, iaitu bab 3.1, lebih spesifik iaitu subtopik suhu badan. Jadi jom kita mula belajar dan mengulang kaji balik sebelum exam. Kita kena mula dengan maksud suhu dulu, bukan suhu badan saja. Suhu ni pada asasnya ialah darjah kesejukan dan kepanasan sesuatu. Bagi suhu badan pula, gantikan sesuatu bahan. Yusuf pun nak cakap bahan dengan badan, iaitu darjah kepanasan dan kesejukan badan seseorang. Apakah jenis-jenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan kita? Okey, Yusuf akan sebut semua dulu termometer. Kita ada termometer, bukan termometer. Termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dengan termometer inframerah. Kita mula dengan termometer klinik dulu. Susahlah sebut termometer. Okey, termometer klinik ni biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Dia macam termometer biasalah yang kita gunakan untuk mengukur suhu badan. Dan biasanya sebelum mengukur suhu badan kena cek suhu. Termometer klinik tu berada di suhu 35 Celsius. Kalau lebih daripada 35 ataupun bawah, kibas-kibaskan. Maksudnya goyang-goyangkan dengan tangan lah, sampai suhu tu 35 Celsius. Lepas tu pula, tempat nak ukur ialah dalam mulut ataupun di belah ketiak. Kita nak tunjuk ketiak Yusuf. Okay? Dan ada dua cara untuk ukur. Semasa nak mengukur suhu di dalam ketiak ataupun di dalam mulut, kita kena tunggu 2 hingga 3 minit ataupun sampai dibunyi bip jika menggunakan suhu klinik digital. Termometer klinik digital. Seterusnya ialah termometer makmal. Termometer makmalnya julatnya ialah 10 hingga 110 Celsius. Yusuf pun nak cakap tentang julat termometer klinik. So rasa Yusuf kena cakap lagi slow sikit lagi perlahan sikit. Bukan perlahan macam sampai tak mendengar, tapi jangan laju sangat jika cakap, supaya tak hilang idea. Okey, sambung. Termometer makmal ni boleh digunakan untuk mengukur suhu badan, tetapi dia akan mengukur dengan cepat dan tidak tepat. Cara nak mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer makmal ni ialah mengukur ketika suhu termometer tu berada dalam mulut ataupun ketiak. Itu cara nak mengukur termometer makmal. Seterusnya ialah termometer rektal. Termometer rektal ni digunakan untuk bayi kot baby yang kurang daripada 3 bulan. Dan selalunya sebelum digunakan, muncung termometer ni dibersihkan dengan alkohol, dan lepas itu letakkan led petroleum dekat muncung je supaya lebih senang untuk masuk ke dalam tubuh bayi. Dan semasa nak kira tu, jangan pergi dalam sangat, agak-agak 1.5 cm hingga 2.6 cm. Itu sahaja untuk termometer rektal. Dan akhirnya senang sekali ialah termometer inframerah. Termometer ni, ingat tak masa PKP, masa nak pergi sekolah kan, cikgu-cikgu akan selalu cek suhu. Jika rasa demam, tak silap memang kena balik. Dan jika nak tahu suhu yang normal, suhu yang normal ialah 36.9 C. Tetapi suhu yang tidak normal ataupun suhu yang demam ialah lebih daripada 37 Celsius. Jadi jangan rasa sejuk sangat ataupun panas sangat. Termometer inframerah ni dia tak payah sentuh pun individu yang nak mengukur suhu badan. Antara jarak semasa nak mengukur ialah 5 cm. Dan itu sahaja untuk setiap termometer suhu badan. Sekarang ni kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan kita meningkat suhu badan.
Antara faktor-faktor yang meningkatkan suhu badan kita lebih daripada normal ialah contoh Yusuf buat senaman yang berat Contoh Yusuf buat latihan taekwondo lah, Yusuf buat push up banyak kali lah, Yusuf buat squats, Yusuf buat sit ups. Ia akan menyebabkan badan Yusuf rasa panas sikit. Sebab selepas Yusuf dah mandi dah, Yusuf akan rasa panas sikit lah, Yusuf akan rasa dedah sikit. Selain itu, jika terdedah dengan panas yang melampau ataupun terdedah dengan matahari, sunburn dalam bahasa orang putih, dia juga dapat meningkatkan suhu kita. Dan akhir sekali ialah penyakit, of course, bakteria dengan virus. Hari ini sepatutnya Yusuf nak ajar suhu badan dengan kadar denyut nadi, tetapi Yusuf mengkaji topik ni last minute sebab Yusuf terprocrastinate ataupun tertanggung buat kajian tentang topik ini ataupun video ni. Yusuf cuma ajar suhu badan je, tetapi tak apalah, kalau dah ajar pun at least ajar. Dan itu je sahaja yang Yusuf nak ajar. Terima kasih jadi para penonton.